Guys, finally aku dah pun dapat aku punya Oakley Meta yang baru. Sebelum ni korang dah kenal kan, aku dah pakai Ray-Ban Meta yang lama tu, yang first generation kalau korang nak tahu. So ni adalah yang second generation tapi dibuat bersama, collaboration bersama dengan Oakley dan juga Meta. So ni basically smart glass lah untuk korang pakai. Tapi inilah dia kotak yang korang akan dapat. Tak ada lagi dah Ray-Ban. Ni adalah the first sports glass yang aku belilah. Sebab aku kalau kan tak mainlah bicycle ke kayak ke kan. So ni basically aku try sebab dia nampak cantik, nampak lawak. Satu lagi dia sebenarnya transparent. So aku akan try unboxing. Kalau kau nampak dia punya kotak macam ni. Ada HSTN logo dekat sini. Lepas tu depan logo Meta. Dan belakang korang akan dapat segala specs. Nak buka dia, simple je, tarik macam tu. Dan aku dah tak sabar dah nak tengok apa yang ada dekat dalam ni. Tengok tu guys. Dia lain sikit sebab kalau yang Ray-Ban dia warna coklat tau. Tapi yang ni dia sebenarnya warna hitam. Dan dalam ni tak penting sangat lah. Kita nak tengok apa yang ada dekat dalam ni tau. So buka dia. Aku rasa yang ni kot. Nampak logo Oakley Meta dekat sini. Tak ada dah. Dan kita akan buka dia macam tu je. Nampak? Dia tutup. Bunyi dia satisfying lah guys. Tengok. Kan? Lagi senang lah daripada Ray-Ban Meta. So, angkat dia macam ni. Dan tengoklah guys. Warna yang aku pilih adalah transparent. That's why korang nampak frame dekat bawah ni. Yes, nampak transparent. Dekat atas ni sebab dia punya electrical, dia punya PCB semua ada dekat situ. So make sense, nak keraskan lagi tau. So, apa yang membuatkan glass kali ni nampak lain sikit, dia punya framing. Kau nampak? Dia bawah dia nampak macam Ray-Ban kan? Tapi atas dah tak. Dan juga kau boleh nampak bucu-bucu dia dekat sini dan lagi tajam tau. So, dia lain sikit dengan cara aku pakai ataupun beli aku punya regular glass. Tapi yang ni aku berani untuk pakai sebab dia nampak macam Ray-Ban sikit-sikit. So inilah dia, korang boleh nampak segala benda dekat dalam semua transparent tau. Kalau korang tengok dekat bahagian dalam ni, dia lagi transparent. Kalau korang nampak lah kan, aku akan cuba untuk buat close up. And aku suka dengan logo Oakley dekat bahagian kiri ni. Still lagi boleh nampak kamera dekat belah kiri. Belah kanan ni adalah dia punya lampu untuk korang tangkap gambar. Bukan untuk, tapi dia adalah indicator. Lepas tu, dekat bahagian bawah ni, yes, akan ada mikrofon yang korang akan gunakan untuk dengar muzik ataupun korang nak dengar orang bercakap lah. And obviously, dia juga akan ada mikrofon built-in. Tu yang aku suka. The only Meta logo yang korang akan jumpa dekat sini adalah dekat bahagian sisi kanan. Dekat sini ada logo loop 8 macam tu kan. So itulah dia indication yang ni adalah Oakley collaboration bersama dengan Meta. So dekat bahagian kanan ni korang akan nampak bateri tau. So ni adalah tak silap aku dia punya bateri. Kiri dia punya PCB dan segala benda. Dia tak ada vibration motor tau. Tu yang korang tak akan dapat dekat dalam. Sebab pelik lah kan. Tiba-tiba korang punya glass bergoyang, tiba bergetar kan. Dapat notification, dapat call. So tak make sense. Dekat bahagian belakang lah yang membezakan antara regular punya glass dan juga sports glass tau. So dekat bahagian belakang ni korang nampak dia actually tajam. Perasan tak? Sebab regular glass dia sepatutnya akan lagi tie dekat korang punya kepala. Tapi yang ni dia straight macam ni design dia. So itulah dia Oakley punya design untuk dia punya smart glass sekarang. Aku sukalah. So tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus pakai je, alright? So, pakai dia macam ni je, nampak? Terus di on tau. Tu aku suka. Dan dekat sini dia dah bagi tahu battery percentage tinggal berapa. Sepatutnya 100%. Ada beza tak guys? Antara aku pakai yang Ray-Ban dan juga yang Meta ni. Sebab ni adalah Ray-Ban regular glass. Tapi yang ni Oakley punya Meta collaboration. Aku rasa dia almost the same saja, dia bagi vibe yang sama, cuma design dia je yang berbeza. So the reason aku pilih Oakley Meta instead of Ray-Ban Meta, yang ni dia lagi besar tau daripada Ray-Ban Meta. So Oakley ni dekat bahagian bawah ni ukuran dia tak silap aku 53mm. So yang Ray-Ban dia adalah 50mm. So aku usually pakai spek mata yang besar. So aku tak nak nampak pelik. So that's why aku pilih
Oakley. Lagipun Oakley ni nampak sport sikit, nampak macam like tahan lasak sikit. So itulah dia. Alright, another reason lagi, dia sebenarnya boleh record at 3K punya resolution. So sebelum ni boleh record 1080p je, and low light pun tak cantik, tak lawa. Tapi yang ni, jom kita tengok macam mana hasil dia. Alright guys, so inilah dia Ray-Ban Meta yang korang nampak. So ni adalah test untuk resolution dan juga quality. Aku tak boleh record dekat mana-mana glass yang besar sekarang ni, tapi inilah yang korang akan dapat. Korang akan nampak aku, dan juga korang akan dengar suara ni daripada mikrofon yang ada dekat Oakley Meta. So far macam mana? Aku rasa macam ok lah, sebab dia dapat record at 3K. So korang boleh crop, korang boleh gunakan sebanyak mana resolution untuk ikut composition yang korang suka. Tapi 3K ni tak adalah the highest in the industry pun, tapi at least dia lagi better daripada 1080p kan. So tu benda yang kita suka. So ya, komen aku nak tahu macam mana. Tapi bukan benda tu je lah yang korang boleh buat. Yelah, sebab sekarang semua dunia social media kan. Satu benda yang korang mungkin akan perasan, korang tak dapat nak record diri sendiri, just POV je kalau korang nak buat masakan ke, nak beli barang ke. Kalau korang nak buat apa-apa je kan, nak tunjuk dekat orang, tutorial ni adalah kamera yang bagus. And aku sukalah sebab aku tak perlu nak keluarkan smartphone untuk rakam momen-momen mungkin tangan korang tengah penuh masa tu. Sebab dia ada feature dia dinamakan sebagai Hey Meta. So dekat sini korang boleh suruh dia untuk rakam ataupun tangkap gambar. Tu yang aku suka. But not just visual je yang korang boleh take advantage of. Sebelum ni aku dah cakapkan, that is dia ada speaker juga untuk korang actually dengar lagu daripada Spotify. Dia support. Basically kalau korang connect dengan korang punya smartphone, dia akan support. So aku dah connectkan dengan aku punya iPhone 17 Pro Max 2TB ni. So dia akan bagi tahu apa-apa notification dekat sini tau, tanpa perlu orang kata save apa-apa. Dia akan automatically save gambar korang, video korang dekat dalam ni, dan juga korang boleh tengok apa benda yang dah direkod menggunakan korang punya Oakley Meta ni. Tu yang aku suka. Other than that, dia tak ada cellular lah. Kalau korang jauh daripada korang punya smartphone, dia still akan dapat record. Later dia baru akan synckan. Tak macam like tak boleh langsung. Dia almost macam korang punya Apple Watch. Boleh kata macam tu lah. Dia akan later synckan dengan korang punya smartphone. So macam mana kalau aku tengok YouTube ke, aku tengok Instagram ke, aku tengok apa lagi, TikTok ke kan. So dia akan play dekat audio dekat sini ke? Yes, dia akan play juga semua sound tu. Basically ni adalah korang punya earphone dan juga korang punya headphone. But korang kena aware juga, sebab bila korang gunakan dia punya speaker ni, dia akan makan bateri dengan cepat. Especially bila korang volume dia paling tinggi. So tu akan cepat drain lah. And kalau korang nak dengar pun probably kena tekuk macam ni, nak bagi dia rasa best sikit. Quality audio dia, aku akan cakap proper. Korang boleh dengar bass, korang boleh dengar clarity dengan bagus. And aku boleh samakan sound dia ni sama macam sebuah earphone. Bukan headphone, earphone. Dia besar sikit mungkin, tapi dia tak mengecewakan. Dia okey sangat-sangat untuk korang dengar lagu dekat korang punya Oakley Meta. Unless kalau korang duduk dekat tempat yang senyap, orang lain akan dapat dengar apa yang korang actually dengar tau. So dekat situ kena aware sikit. Tapi kalau macam open space macam ni, korang volume up pun, dia orang lain tak akan dengar lah. Sebab semua dengan ambient punya sound dekat sini akan tekuk, akan padamkan bunyi yang ada dekat sini. Tapi korang still lagi boleh dengar macam biasa. Alright, how's the battery life Fazli? Dekat sini boleh tahan ke? Dia boleh tahan dengan satu syarat. Korang kena offkan features Hey Meta tu. Kalau tak, dia akan tak dapat nak survive dalam masa 1 hari pun. Tengah hari probably dia dah out dah. 3 petang dia dah out dah. So dekat situ korang kena offkan dia untuk guna sampai 1 hari. Tapi kalau korang jarang dan nak gunakan on a certain time saja, korang ada satu butang off dekat sini untuk offkan feature dia. So bila korang offkan, dia tak akan dengar, dia tak akan connect dengan korang punya smartphone. So dia akan lagi save battery. But macam mana dengan orang sekeliling? Memang tak tahulah kan kita tengah record video, tengah tangkap gambar kan. Tak, sebenarnya dia still lagi ada lampu dekat sini, indicator untuk bagi tahu
yang orang dekat depan ni kita sedang rekod. Dia akan blinking. Dia bukan dulu dia macam like menyala kecil je kan, and tak terang. Tapi yang ni korang akan notice bila orang tangkap gambar dan juga orang rekod video, sebab dia akan blinking macam bagi signal. Itulah macam mana lampu dekat sini akan bagi tahu dekat orang yang ada dekat depan dia. But ada kelemahan ke Oakley Meta ni Fazli? Sama ke macam Ray-Ban? Yes, dia juga akan ada kelemahan dia. Contohnya dia ada proprietary punya charging. Maksudnya dia akan charge dekat tengah-tengah ni. So nak tak nak korang kena charge menggunakan dia punya casing. So itulah membuatkan aku rasa macam agak tak menyenangkan lah. At least lah kan Oakley ataupun Meta ni bagi satu adapter untuk kita boleh cocok dekat atas ni kan. So itulah dia cara paling terbaik aku boleh suggestkan untuk diorang provide kan. So that kita ada adapter untuk ambil USB-C kepada adapter yang ada dekat diorang punya smart glass ni. Tu je yang aku boleh fikirkan solution. Other than that, dia still ada kelebihan juga tau. Ingat tak aku cakap dulu kita ada Ray-Ban kan. So sekarang kita ada Oakley. So kalau kau nak tahu, kedua-dua case ni sebenarnya boleh gunakan glass yang sama. So kalau aku pakai Oakley, aku boleh charge dekat Ray-Ban punya case. Tu yang aku surprisingly find out myself. Kalau Meta ataupun Oakley Ray-Ban tak bagi tahu, aku tak tahu tau. Aku baru je masukkan tadi, nak try tengok dia dapat charge ke tak. Dia boleh charge. So dekat situ benda yang bagus lah. Tapi bila korang bercuti, tak semestinya kawan korang tu ada Ray-Ban ataupun Oakley Meta kan. Itulah aku punya struggle. Aku nak tambah satu lagi charger dekat office pun tak dapat. Aku terpaksa bawa juga case yang ada bateri dekat dalam ni untuk charge aku punya Oakley Meta. Lagi satu, korang tak boleh nak agaklah apa framing yang korang sedar rakam. Contohnya kalau korang ada specific shot korang nak buat, korang sebenarnya buta sikit. So kalau korang buka korang punya iPhone pun dan nak tengok dekat dalam apps, tak ada yang korang boleh tengok sebagai viewfinder. Dia just sebagai tahu dekat situ update bateri, nothing much lah. Basically korang hanya tengok setting je. Dan juga album-album gambar yang korang dah tangkap menggunakan korang punya Oakley Meta. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap tentang aku punya Oakley Meta yang baru ni. Puas hati ke berbanding dengan aku punya Ray-Ban Meta? Aku akan cakap ya, sebab aku dah try untuk record video untuk tangkap gambar kan. 12 megapiksel dengan 3K recording tu bagi aku chef kiss untuk korang actually try. So, yelah, aku cakap harga yang aku beli pun tak murah sebenarnya, dalam RM2,500. It's quite expensive, tapi benda ni bukan korang selalu upgrade setiap tahun. So aku rasa tu je lah apa yang aku boleh share kan. Komen dekat bawah kalau korang nak aku review dengan lagi mendalam lagi, ataupun mungkin korang nak suruh aku buat test apa-apa secara spesifik. Komen, aku nak tahu. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.